Daripada berangan nak menang quadruple menjadi treble, daripada treble menjadi double, dan akhirnya malam tadi pun Piala Kerbau gagal dimenangi oleh Liverpool. Aku bukan apa, aku duk teringat lah fan-fan Liverpool ni selalu komen kat video aku. Komen dia macam mana tau? Gayat, sejuk. Liverpool apa tuan-tuan? Inilah dia tuan-tuan. Tuan-tuan dengan Newcastle tak boleh makan. Jom kita sembang game yang ini. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak, tekan dulu butang follow. Sebenarnya untuk semalam is a very deserving win untuk Newcastle. Okay? Memang betul-betul diorang nak menang piala malam tadi. Okay? Piala Kerbau pun jadilah. Performance yang sangat-sangat 5 star daripada Newcastle mendominasi Liverpool yang semakin tidak bermaya. Aku rasa momentum Newcastle ni makin mudah sebenarnya diorang ni nak dapat top 4. Sebab Chelsea pun tengah barai, Man City pun tengah terumbang-ambing. Aku rasa Newcastle yang akan dapat tempat keempat ni. Kredit of course lah aku kena berikan kepada Isak. Okay, bagi aku season ni antara striker terbaik di dunia sekarang. Alexander Isak. Ramai ni nak ni. Ramai kelab beratur nak beli Isak ni. Tak tahu harga berapa, 150 juta ke apa ke. Tapi memang betul-betul klinikal. Betul-betul meletup dia ni. Siapa dapat ni memang sedap. Lepas tu dekat minit-minit akhir, fan-fan Liverpool sempat diberikan harapan oleh gol tunggal daripada Chiesa. Bagi aku, Chiesa ni better lagi daripada Luis Diaz. Better lagi daripada Jota. Aku tak faham kenapa dia ni tak start lagi. Okay, sebab aku nampak performance dia malam tadi sepatutnya dia layak untuk start. Okay, kalau Liverpool nak menang EPL, better bagi dia start lah. Better bagi dia start, bagi tengok gandingan dia dengan Salah dengan Gakpo macam mana. Apa-apa pun tahniah saya ucapkan kepada fan-fan Newcastle yang sudah pun lama menantikan momen ini. Aku pun tak sangka dah 70 tahun diorang ni tak menang trofi tau. Last time menang 1955 FA Cup final 1955 zaman Alan Shearer pun Newcastle tak menang trofi sebenarnya. Okay, so tahniah lah saya ucapkan kepada pakcik-pakcik, makcik-makcik yang masih lagi menyokong Newcastle sehingga hari ini. Alright, so itu saja guys. Macam biasa yang nakkan konten-konten bola sepak, belum lagi follow Wibro, korang boleh follow Wibro dekat sini.